Tengok jari ni, jari 3 inci ni. Hai, laju pun dah. Ha. Macam musi je. Ha, tu ada dah lawang. Ada nampak. Oh, tu 2 ekor. Ha. Seekor depan seekor. Ha. Oh, tu 3. Oh, boleh tahan. Ha, ada 3, 4. Ha. Banyak pagi ni lawang. Duk buntut pasir ni. Tapi biasalah saiznya. Ha, jari 3 inci. Tak berapa nak mantak lah. Tapi rezeki juga. Banyak tu nampaknya depan tu. Alhamdulillah ada seekor. Siap seekor depan ni. Bawah tak ada, semua atas je. Tu ha. 2 ekor lagi depan tu ha. Berpintarnya. Okey, alhamdulillah. Atas saja, bawah tak ada. Semua cantik lagi hidup. Bernyawa belaka lagi ha. Tak ada yang mati. Seekor lagi ha. Dah sangkut dah sangat dia ni. Alhamdulillah. Nanti cuci. Tengok ikan tu. Ada lagi tak? Oh, ada lagi. Oh. Banyak kena lawang pagi ni. Ikan dia lalu ni. Mungkus dia panggil mungkuh. Ikan dalam kumpulan. Dia biasanya ikan berkumpulan begini memang dia tak besar pun saiz dia memang macam ni je. Dia biasa dah lah. Kalau kebiasaan memang macam tu lah. Pusing-pusing kalau nak bukanya. Nak patah sangat pun tak lepas. Haha. Keras ni. Keras nak pada sangat ni. Tu dia. Masih ada sebelah lagi. Keras tu sangat ikan ni.
Biasanya tak keras sangat. Tua kot. Kecil-kecil dah tua. Haha. Alhamdulillah. 2, 4, 5. Lepas lagi tak? Tu ikan mana? Lampang Jawa. Senang lagi lampang Jawa. Ada tambahan. Okay, alhamdulillah. Tengok lepas lagi tak. Dah tak ada. Bawah. Ni nampak. Banyak pula pagi ni. Mungkin kerana air keruh kot. Hujan semalam. Biasanya kurang sangat. Bukanlah tak menang tapi kurang. Kita balik ya. Okay. Lagi tak depan ni. Berpintal. Kuat berpintal. Tak apalah. Tu ada lagi. Batu ulu pula. Besar batu ulunya. Ikan batu ulu. Banyak satu jari. Besar saiznya. Ikan ni jarang besar sebenarnya. Kalau kita dapat macam ni, kira besar ni. Masuk dekatnya. Okay. Banyak lagi ni. Satu jari. Lagi tak? Atas tak ada. Ke bawah. Sampah banyak. Air dia musik ke hulu semula ni. Tu banyak sampah ni. Tak apalah tengok ikan tu. Petang nanti. Baru cuci. Banyak sampah. Itu je lah. Alhamdulillah. Satu jari banyak ni. Dua, 4, 6, 8. Satu jari. Boleh lah kotek-kotek. Okey lah, jom terus. Tengok jari lain pula ni. Okey sahabat, alhamdulillah jugalah hari ni dapatnya 8 ekor. Jari buntut pasir tu saja yang kena ikan. Jari lain semua tak ada, perkara lain semua tak ada hari ni. Kayangan tak ada, gorgong pun tak ada. Ini pun lepas lah mengetik agaknya. Jadi video ni kawan sambung esok jika ada rezeki tambahannya. Okeylah sahabat, jom terus kawan nak jual ikan pula ni. Video ni tak adalah video berjual sahabat ya. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 16 hari bulan 1
Hari Jumaat macam biasa. Sekarang pukul 7 lebih. Kawan turun sungai nengok perkara pagi ni. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki ke tak ada rezekinya. Perkara macam biasa. Jari, terubih. Cuma kawan ada umpan buah hara. Tak tahu lagi lah. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak ada, tak adalah sahabat. Okey lah, jom terus. Kawan nak tengok perkara pula ni. Okey. Tengok jari ni. Ada rezeki ke tak ada rezeki. Jari pun dah start berdaki air. Air surut macam ni lah. Ada tak ada. Macam tak ada je ni. Banyak wanti kayu mah. Oi, tu. Ikan sebelah. Haha. Ada juga mengenai ikan sebelah Rezeki juga lah sahabat Tapi sebelah aja, sebelah lagi tak tahu mana. Mati dah Dia kan mati. Kadang-kadang tipu je ikan ni. Hidup tengok ibak perangai. Tipu kita. Dapat sebelah aja. Ni mati je. Kumpiuh ikan ni. Kadang-kadang cukup pandai menipu. Tak apa, kita letak atas tebing ni. Okey, jom terus. Okey, tengok jari ni. Jari 3 inci buntut pasir ni. Ada rezeki tak ada rezeki pagi ni. Lupa nak bagi tahu tadi sahabat. Yang video awal tu semalam semua jari ni. Cuma jari ni satu saja yang mengenang semalam, tapi banyak. Hari ni tak tahulah. Tu ada lagi. Mati dah lawa Pulak berpintar apa tu Yang video semalam tu tak ada video jualnya lah. Nanti kau bagi tahu lah berapa dah hasilnya dapatnya. Baru lagi matinya. Berpintar ni saja Kenapa? Semalam bantu dia jari ni saja. Yang lain tak ada kumpau. Yang lain lah kumpaunya. Yang ni je yang mengenangnya. Hari ni tak tahulah. Takat ni kurang sangat. Baru seekor baru. Ke depan tak tahulah. Ada lagi weh. Moncong. Ini ikan moncong sahabat. Ni ikan moncongnya, patai moncong sama je sahabat. Rupanya sama je, cuma saiz je yang membezakan. Tapi patai moncong, patai yang paling susah nak dapat lah. Rasanya lama sangat dah tak dapat patai moncong. Kalau takat moncong ni banyak ikan ni masih banyak. Patai moncong ni yang payah.
Patin muncul adalah ikan yang paling mahal sekali dalam spesies patin. Tapi hampir pupuh dah lah agaknya, sebabnya lama dah. Kawan pun lama sangat dah tak pernah dapat ni pun. Ni tak rupa dia. Ikan muncul. So itulah dia panjang gitu. Okey, alhamdulillah rezeki. Ada juga. Tak depan ni. Ada lagi tak? Hari ni dia yang boleh harap sikit. Tapi sampah sikit lah. Tak boleh buat apa ni. Air musi. Kawan cuci pun tetap penuh juga dengan sampah. Nampak gaya tu pula agaknya. Depan ni dah tak ada dah. Nak habis jari dah ni. Ui, lagi kuat sampah depan ni. Tu dia. Nampak gaya tak ada dah, sahabat, tu je lah. Dah habis dah jarinya. Okey lah, jom terus. Tak ada, sahabat, tu je lah. 2 ekor je. Alhamdulillah jugalah. Ada juga, tak besar apa. Jom terus. Tengok jari ni, jari 3 inci setengah ni. Biasa rajin juga kena-kena lawa-lawa. Hari ni tak tahu lah. Oh tu. Awal-awal nampak dah. Ada juga lawa. Mati juga ke? Sangkut. Entah ya. Kasar ni. Cuma sangkut. Biasa okey je, tak sangkut sini. Tak ada dah belakang. Belakang tak ada lah. Okey, kita boleh ikan dulu. Tengok macam mana. Tengok insang. Oh, alhamdulillah cantik lagi. Baru juga lagi ni mati ni. Cuci sikit badan dia. Bagi cantik sikit. Cantik. Alhamdulillah juga lah rezekinya. Tambah-tambah. Okey. Okey, jom terus. Airnya lawa ikan tak tahu. Takut tak ada ke mana-mana. Air berubah haru. Ampuh, tolak dah air. Lawa-lawa apa tak ada. Aruh kira-kiranya. Lawa, kelabak.
Tak ada ya dia tolak tepi tu mampu lekat saja ke tu. Wah tu. Ada kelabau. Mati kita pula tu. Nak bakar lagi tak? Tak ada dah hitam je lah. Mati kelabau. Pulak tu pintarnya. Kalau dulu air baru-baru surut ni lah ikan yang paling banyak. Tahu ini mana ada sangat. Mana? Takat ini dia tak melebar sangat. Alhamdulillah cantik lagi ha. Baru lagi mati badan pelembik lagi. Ini jari kedua dah ni. Satu habis dah. Hari tu air kuat menolok tepi tak habis. Alhamdulillah. Tamu-tamu. Mudah mengetek boleh lah agaknya. Haha. Aduh. Aruh punya lah cantik ha. Ikan kurang. Haha. Hari ni kurang setengah hasil sahabat. Ada 2, 4, 5 ekor saja. Ikan lidah ni rupanya mati tadi. Ingat tipu kawan rupanya mati. Ni je lah. Ni moncong. Tahu je lah. Rezekinya. Untuk minyak aja. Ini takat TO boleh lah agaknya. Okeylah sahabat, kau nak jual ikan ni sikit. Lepas-lepas untuk minyak tak apalah. Boleh kena TO aja boleh lah. Okey, jom terus. Daripada Yor sampai dah. Banyak lagi. Oh, kurang ikan segarnya. Tak ada. Air boleh tak? Betul je. Air suruh ikan tak ada. Ikan lawang kecil-kecil je hari ni. Tak ada ikan lah. Jadi dia kata tak ada ikan kena kelih juga. Kadang-kadang keluh duduk dalam ni dia. Itu Dia tak ayak. Hitori besar. Tak ada. Memang tak ada. Hitori besar dapat dia tu. 1,000. Tak ada juga ikan kata dia. Tak ada ikan hari ni. Mana kena tarik. Ada juga. Nampak. Telefon tu. Mana? Betul. Ha? Tapi dia Tomai ni. Tu. Hari ni hari Jumaat tak ada orang sahabat. Ya. malah belabok-labok. Ini ikan baru sampai ke segar besar susah harus. Ke pelabau Baru lagi ni dapat ni. ubi. Boleh tak je. Gelawat hitam banyak Bagi duit okey, terima kasih.
Oh, nak bau dia banyak eh. Bau dia. Oi, besar gua bidi weh. Sono. Bidi besar je nyunggu ada. Banyak dapat. Oh, tahun baru. Hidup pemain. Hidup. Ngongak lagi. Oh, 26. 2.6. 2 poin ni. Betul. Harus. Poin ni. Ramai hidup. Mana? Ni, simpan man. Ada nak? Nanti kita tanya. Telefon ada. Telefon nombor ada. Kurang ikan hari ni. Memang kurang sesangat. Ni, tapi awak dapat juga duit. Kurang lah. Macam mana nak dapat kurang ni? Hari ni TO je boleh minum je ni. Tak apa, gaji boleh minum. Ya. Boot ni rasanya reject dah lah. Boot ni dulu kena hempak dek dahan ara kat pengkalan kawan tu. Yang biasa kawan tunjuk setiap pagi gambar dekat pengkalan kawan pokok ara tu. Pokok ara tu dulu besar tu rendah. Lepas tu sekali kena ribut, lepas tu dahan dia patah. Jadi kena hempak dia ribut lah boot ni. Nasib baik tak kena kinjai. Cuma boot je lah yang habisnya hancur. Tapi nak repair boleh repair ni, tapi nya modal sikit lah. Jadinya rasanya nak reject je lah. Tapi sayang juga sebab boot lama ni dia tebal, tak macam boot sekarang, dia tebal ni. Tapi banyak juga sebenarnya dalam ni banyak yang pecah ni. Tak macam boot sekarang nipis sangat sahabat. Dulu boot ni tak mahal pun. Dulu 500 je tak silapnya. Tak macam sekarang dah beribu dah harganya. Ni lah dia. Okey lah sahabat, ikat tadi dah siap jual. 3 kilo lah. RM45 je. Campur-campur boleh lah. Ikan apa, ikan muncung tadi kecil sangat, jadinya toke kira sekali je lah, kira borong je. Kalau besar tu dia harga lain tu, harga dia mahal juga, tapi sebab kecil sangat boleh lah dapat lah. Yang semalam tu yang video awal tu 3,5 kilo RM50, 45 campur 50 adalah RM95 2 hari ni. Begitulah kehidupan nelayan sahabat. Masa banyak, masa kurang. Ada masanya langsung tak ada. Okeylah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.